Assalamualaikum. Pukul 3 pagi, orang lain tengah lena di ulit mimpi, abang dah on the way. Kita bertolak dari rumah di Danau Kota. Sunyi sepi jalan raya, tapi semangat nak terbang punya pasal, kita gagahkan diri. Khas untuk video ni, abang nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anak saudara yang sanggup bangun pagi-pagi buta, korbankan tidur semata-mata nak hantar pakcik dan ibunya ke airport. Jasamu dikenang, nanti balik kita akan belanjakan pelekat daripada Jakarta. Alhamdulillah, jam 4 pagi kita selamat sampai di KLIA. Cepat juga perjalanan tadi. Sekarang masa untuk uruskan beg dan juga check-in. Untuk trip kali ini, kita menggunakan Al-Fahri Holiday. Bayarannya 2,300 orang untuk 4 hari 3 malam. Kira on lah tu sebab dah masuk semua flight, hotel, makan minum dan transport di sana. Kita tinggal bawa badan dan duit poket untuk shopping saja. Kali ni kita flight dengan menggunakan Mas Airline. Perasan tak teman-teman? Bila sampai dekat airport ni, dia akan tulis Welcome to CJK, bukan Welcome to Soekarno-Hatta Airport. CJK tu maksudnya adalah Cengkareng, daerah Tangerang, kira-kira 20 km daripada kota Jakarta. Jadi jangan pelik kalau dengar orang sebut airport Cengkareng. Salah satu benda paling unik pasal SOTA, terutamanya Terminal 1 dan 2, adalah konsepnya yang terbuka. Kita boleh nampak banyak pokok-pokok tropika dan taman di dalam kawasan lapangan terbang. Ia pernah memenangi anugerah seni bina kerana menggabungkan budaya tempatan dan juga fungsi moden. Sesampai je di sini, kami disambut oleh Beng Beng, tourist guide yang akan mengiringi sepanjang perjalanan daripada Jakarta ke Bandung. Okey, sekarang misi utama kita. Kita nak ke stesen Halim untuk naik kereta api laju Wush. Dari airport ni kita akan naik bas dan perjalanan ambil masa lebih kurang sejam kalau jalan cantik. Tapi kalau Jakarta punya macet datang, kita tawakal sajalah. Inilah dia stesen Halim. Dah macam kat Jepun atau Eropah. Inilah tempatnya kita nak naik Wush. Wush ni singkatan kepada waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Tapi bagi abang, maksud dia whoosh terus sampai. Maksudnya laju lah kan. Harga tiket whoosh bergantung kepada kelas tempat duduk dan juga waktu perjalanan. Bagi kelas ekonomi premium, harganya dalam lingkungan RM150,000 hingga RM250,000. Jika ditukar ke dalam ringgit Malaysia, lebih kurang RM45 hingga RM75. Memang berbaloi bayar RM45 hingga RM70 untuk jemaah masa 3 jam daripada Jakarta ke Bandung. Jadi kalau kita naik Wush ni dalam tempoh 45 minit saja sudah sampai. Dalam tempoh 30 minit tu kita boleh tengok pemandangan sawah padi dan bukit bukau cantik gila di luar tingkap. Kelajuan maksimum adalah 350 km sejam, tapi sangat smooth dan stabil. Walaupun kita letak botol mineral dekat tepi tingkap, pasti botol tu tak akan terpelanting guys. Wush ni diikut sistem kereta api laju macam kat Jepun dan China. Dia sangat menepati masa. Kalau tiket pukul 10 pagi, pukul 10 pagi lah dia akan bergerak. Tak ada tunggu-tunggu macam kita tunggu bas ekspres. Ramai yang bertanya, kalau Indonesia ada Wush, Malaysia ada ECRL. Mana lagi hebat? Mana lagi laju? Mana lagi berbaloi? Okey, jangan gaduh-gaduh. Hari ini abang akan rungkai satu persatu perbandingan antara Wush, Jakarta Bandung dengan ECRL Pantai Timur kita. Jom kita tengok siapa lagi padu. Kalau kita cakap pasal kelajuan, ini poin paling besar. Wush ni kategorinya HSR ataupun High Speed Rail. Kelajuan dia 350 km sejam. Ibarat kita naik Ferrari di atas landasan. Sekelip mata saja dah sampai stesen sebelah. Manakala ECRL kita pula kategorinya adalah Higher Speed Rail. Kelajuan maksimum untuk penumpang adalah 160 km sejam. Ibarat kita naik Honda Civic yang panju laju sedikit daripada biasa. Jadi dari segi kelajuan, kita kena akui Wush memang pemenangnya. Kenapa ECRL tak buat kelajuan 350 km sejam? Sebab fungsinya berbeza. Wush ni 100% fokus bawa penumpang. Dia nak jimatkan masa orang daripada Jakarta pergi shopping kat Bandung.
Manakala ECRL pula adalah kuda kerja. 70% fungsinya adalah untuk bawa kargo barang-barang dari pelabuhan di Kelang ke pantai timur. Bakinya dia akan bawa penumpang. Landasannya mestilah kuat untuk tampung kontena berat. Sebab tu dia tak boleh lari laju macam peluru. ECRL ni fokusnya adalah untuk bangunkan ekonomi, bukan sekadar nak cepat sampai sahaja. Untuk perbandingan tiket pula, Wush Jakarta-Bandung dalam sekitar RM45 ke RM75 untuk jarak 142 km. ECRL pula dijangka sekitar 60 ke 100 untuk jarak yang lebih jauh, iaitu 665 km. Kalau kira jarak per kilometer, ECRL ni sebenarnya jauh lebih murah dan ekonomi untuk rakyat. Wush dah beroperasi sekarang, manakala ECRL pula fasa pertama dari Kota Baru ke Gombak dijangka siap pada Januari 2027. Jadi abang pergi Jakarta bulan Februari 2026 ni untuk test Wush dulu, nanti tahun depan kita test ECRL pula. Jadi kesimpulannya, kalau nak rasa adrenalin macam peluru, naiklah Wush. Tapi kalau nak perjalanan yang stabil, boleh bawa barang yang banyak dan merentasi banjaran Titiwangsa dengan tenang, ECRL adalah jawapannya. Alhamdulillah, Wush punya pasal tak sempat nak bermimpi dah sampai ke Kota Bandung. Korang rasa tak udara kat sini lain macam, sejuk, segar macam kat Cameron Highland. Patutlah orang panggil Kota Bandung, ini Paris Van Java, Paris di Jawa. Bandung ni terletak 768 meter dari aras laut. Sebab tu cuacanya redup sepanjang tahun. Manakala di Jakarta pula agak membahang tadi. Sampai je di sini rasa masuk ke dalam chiller. Nyaman sungguh. Kat Bandung ni kita jumpa bukan orang Jawa tau, tapi majoritinya adalah suku Sunda. Orang Sunda ni terkenal dengan kelembutan mereka. Kalau kita dengar mereka bercakap, bunyinya beralun-alun, lemah gemalai kata orang. Okey, setelah sampai di Kota Bandung ni, yang pertama sekali kita dijamu dengan makanan yang sedap-sedap ni. Kita berhenti dulu di sini, kita berjumpa lagi di video yang akan datang dalam momen kita shopping-shopping pula di Kota Bandung. Terima kasih kerana menonton, kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.